Ramai orang yang saya tengok hari ni, diorang salah beli emas. Mereka beli emas perhiasan dengan tujuan untuk buat simpanan dan pelaburan. Itu sebenarnya satu kerugian. Saya dah pernah cuba dah 4-5 tahun lepas. Memang tidak menguntungkan. Harga dia mahal, ada upah pembuatan dan kadar spreadnya tinggi. Boleh mencecah 25 hingga 40%. Kalau kata nak beli untuk pakai, tak ada masalah pun. Tapi kalau nak beli untuk jana keuntungan, barang kemas bukan pilihan yang tepat. Untuk tujuan memaksimumkan keuntungan dalam simpanan emas, pilih emas 999 dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Bukan rantai, bukan gelang, bukan cincin. Tapi jangan pula main beli je sebarang gold bar ataupun dinar. Perlu semak dulu beberapa kriteria penting supaya belian kita betul-betul berbaloi. Kriteria pertama, harga per gram. Kena banding dulu emas pelaburan dengan harga emas kedai biasa. Emas pelaburan biasanya lebih murah 10 hingga 15% berbanding dengan barang kemas. Tapi pastikan kira juga kos tambahan seperti upah cetakan dan caj penghantaran supaya kita tahu harga sebenar yang kita bayar. Kriteria yang kedua pula ialah kadar spread. Spread ialah beza antara harga jual dengan harga beli balik. Lebih rendah kadar spread, lebih cepat untung apabila harga emas naik. Untuk pelaburan yang baik, spread mesti bawah 10%. Yang ketiga, pastikan syarikat pengeluar tu mampu sediakan stok bila-bila masa. Terutama sekali waktu harga jatuh. Waktu ni ramai orang nak beli. Ramai pengeluar dekat luar sana boleh jual waktu harga tinggi. Tapi bila harga jatuh, alasan mereka tak ada stok lah, apalah. Sedangkan waktu harga jatuh tu lah waktu yang terbaik untuk beli emas dengan banyak. Syarikat Public Gold adalah antara pengeluar yang terbukti mampu supply tanpa had walaupun harga tengah jatuh. Keempat, pastikan syarikat tersebut ada cawangan jual beli yang banyak. Kalau kata kita nak beli atau jual balik emas, kena memandu berjam-jam, itu dah masuk kos tersembunyi. Public Gold mempunyai cawangan di seluruh Malaysia dan Indonesia, jadi urusan beli dan jual semula lebih mudah dan cepat. Dan yang terakhir, semak syarat jual balik. Ada syarikat yang hanya beli balik kalau ada resit asal, sil tak rosak atau emas dia masih elok. Tetapi Public Gold beli balik walaupun sil terbuka atau calar dengan spread tetap 6 hingga 9% bergantung kepada saiz emas tersebut. Kesimpulannya, beli emas untuk memaksimumkan keuntungan. Jangan nilai dari satu sudut sahaja. Lihat secara keseluruhan, harga, spread, stok, cawangan dan syarat jual balik. Itulah 5 kriteria yang membezakan antara pembeli bijak dengan pembeli yang menyesal. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public